Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang pengetua hormati dan kasihi. Dalam Ibu Bapa versi kedua episod Soto 2 ini, pengetua ingin mengajak kita semua berhenti seketika daripada kesibukan hidup dan merenung satu hakikat yang sangat dekat dengan diri kita tetapi sering kita terlepas pandang. Didikan di rumah menentukan anak. Ibu bapa yang pengetua hormati, sebelum anak mengenal guru di sekolah, sebelum anak mengenal buku dan peperiksaan, sebelum anak mengenal dunia luar, anak mengenal rumah dan apa yang berlaku di rumah akan membentuk siapa anak itu sebenarnya. Sekolah boleh mengajar ilmu tetapi rumah membentuk manusia. Pengetua ingin sebut satu ayat yang sangat benar. Sekolah mendidik minda tetapi rumah membina jiwa. Cara kita bercakap di rumah, cara kita mengawal emosi, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita melayan pasangan dan anak, semuanya menjadi pelajaran senyap yang anak simpan dalam hati. Ibu bapa sekalian, anak tidak belajar melalui arahan panjang. Anak belajar melalui suasana yang konsisten. Jika rumah tenang, anak belajar untuk berfikir sebelum bertindak. Jika rumah penuh jeritan, anak belajar bahawa marah itu biasa. Jika rumah penuh kasih dan doa, anak belajar bahawa hidup boleh dihadapi dengan sabar dan harapan. Pengetua tahu, ibu bapa hari ini diuji dengan pelbagai tekanan. Tekanan kerja, tekanan kewangan, tekanan emosi, tekanan masa. Dan dalam keletihan itu, kadang-kadang kita lupa anak sedang memerhati. Pengetua ingin ingatkan satu perkara penting. Anak membina keyakinan diri daripada cara dia dilayan di rumah. Jika anak sering dimarahi, dia belajar meragui diri. Jika anak sering dibandingkan, dia belajar merasa tidak cukup. Jika anak sering didengari, dia belajar yakin. Jika anak sering dihargai, dia belajar menghargai orang lain. Ibu bapa yang pengetua kasihi, didikan di rumah bukan tentang rumah besar atau kecil, bukan tentang kemewahan atau kekurangan. Didikan di rumah adalah tentang nilai hidup, nilai bercakap dengan adab, nilai meminta maaf apabila silap, nilai sabar apabila penat, nilai menghormati walaupun tidak setuju. Semua ini tidak boleh diajar dengan ceramah semata-mata. Ia perlu ditunjukkan setiap hari. Pengetua ingin berkata dengan jujur. Anak mungkin lupa nasihat kita, tetapi anak hidup dengan cara kita melayan mereka. Nada suara kita akan menjadi suara hati anak. Cara kita marah akan menjadi cara anak mengawal emosi. Cara kita menghadapi masalah akan menjadi panduan anak apabila mereka dewasa nanti. Ibu bapa sekalian, jika hari ini anak keras hati, jika hari ini anak melawan, jika hari ini anak menjauh, jangan terus menghukum, berhenti seketika, tarik nafas dan tanya diri sendiri, apakah suasana yang aku bina di rumah? Kerana perubahan anak bermula dengan perubahan orang dewasa. Pengetua tahu, tiada ibu bapa yang sempurna, tetapi ibu bapa yang sedar akan sentiasa berusaha memperbaiki diri dan usaha itulah yang akan menjadi pelindung kepada masa depan anak. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat untuk semua ibu bapa renungkan. Jika kita mahu anak menjadi baik, kita perlu menjadikan rumah tempat terbaik untuk mereka belajar menjadi manusia. Didik anak dengan contoh, bimbing anak dengan sabar, tegur anak dengan kasih, doakan anak dengan ikhlas. Kerana rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sekolah kehidupan yang paling awal dan paling berpengaruh. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa mendapat peringatan, kekuatan dan panduan dalam mendidik amanah paling berharga. Terima kasih semua. Ingatlah, didikkan di rumah menentukan anak dan ibu bapa menentukan rumah itu.